nasi lemak, kopi O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton, setuju atau tidak kan? Kalau cerita tentang bab makan, kita mesti nak makanan yang paling sedap. Dan kalau cerita tentang bab pakaian, kita nak pakai pakaian yang paling cantik. Kalau duduk kat rumah tu, kita mesti nak duduk dan cari tempat yang paling selesa. Kita nak cerita sikit ni kan, berkaitan tentang amalan pula. Kalau amalan, mestilah kita nak usahakan untuk amalan yang paling-paling terbaik insya-Allah. Dan alhamdulillah kita direzekikan untuk masuk bulan Ramadan. Dan Ramadan ini juga digelar sebagai pesta ibadah, Syahrul Ibadah. Jadi jom sama-sama kita upgrade amalan kita jadi amalan yang terbaik, biar Ramadan kita jadi Ramadan yang kelas pertama, Masya Allah. Jadi jom bagaimana Ramadan banyak amalan yang kita boleh buat, dan hari ini kita nak fokuskan kepada amalan memberi. Macam mana amalan memberi kita boleh upgrade jadi kelas pertama? Antaranya adalah biar jom kita beri dengan yang terbaik dan beri dengan yang terbanyak. Masya Allah. Kerana apa? Disebutkan kana Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW disifatkan sebagai manusia yang paling pemurah. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan apa dia? Dan Nabi SAW sangat-sangat berpemurah atau bersangatan pemurahnya pada bulan Ramadan. Maka kita nak kata, jom para penonton, bulan Ramadan ini, hari ini kita berada pada Ramadan. Saat ini, waktu ni, jangan bertangguh-tangguh. Adalah tu kan yang kata, tak apalah, kami akan memberi sedekah, wakaf, infak, nantilah, tunggulah. Ataupun ada yang kata, tunggu orang lain dulu bagi, baru kami bagi. Tidak. Kita gunakan waktu saat ini. Kerana apa? Bila para sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah amalan sedekah yang terbaik? Nabi menyebutkan afdhalus sadaqah fi Ramadan. Jadi jom kita gunakan setiap saat, waktu, hari ini, saat ini. Jangan tunda, jangan tangguh. Pada ketika ini jom kita bersedekah, memberi, biar apa yang kita berikan mendapat ganjaran yang terbaik dan mendapat kebaikan yang bertambah. Jom kita amalkan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas tazkirah yang cukup menyentuh hati itu. Bila kita cakap tentang Ramadan kelas pertama ni, ia bukan tentang siapa yang paling alim, tapi siapa yang willing to berubah. Siapa Betul. Yang boleh untuk berubah. Sebab Ramadan ni peluang untuk kita upgrade diri daripada segi jiwa, ibadah dan juga sumbangan. Bercakap tentang sumbangan ni Ustazah, pagi ni kita nak sentuh satu usaha besar yang sangat dekat dengan jiwa Ramadan, iaitu pembinaan Rumah Allah. Bersama saya pagi ni Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, pendakwah bebas yang juga bersama dalam usaha pembangunan Masjid Saujana KLIA Darul Ihsan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Ustazah, boleh tak kongsikan kepada kami semua apa keistimewaan Masjid Saujana KLIA ni? Baik, terima kasih Imran dan semua kepada para penonton. Mungkin ada yang pernah dan biasa dengar juga tentang kami dalam pembinaan Masjid Saujana KLIA dalam kutipan dana. Dan kalau kita katakan apa antara keistimewaan, saya nak highlight ataupun letakkan dulu ini nombor satu dia, apa dia? Kerana pembinaan masjid ini daripada bata-batanya, tiang-tiangnya, tapaknya, semua adalah daripada sumbangan wakaf, infak, daripada sumbangan rakyat Malaysia. Jadi Masya Allah, bayangkan setiap binaan masjid ini terbina kerana tuan-puan. Jadi masjid ini bukanlah kita sebut Masjid Saujana KLIA semata-mata, tetapi ini adalah masjid bersama, masjid wakaf. Jadi kalau kita saksikan di kaca TV ketika ini para penonton, ini antara lakaran, gambaran masjid yang akan kita bina. Masya Allah. Dan antara lain kalau kita lihat masjid ini berada betul-betul, tengok tu kan, di sebelahan dengan jalan utama. Sebab masjid ini terletak di antara KLIA, Sepang dan juga Kuala Lumpur. Nak ceritanya, akses masuk ke masjid ini nanti akan jadi sangat mudah. Dan kalau tengok pula pada gambaran di kaca TV ketika ini antara contoh lakaran gambaran pembinaan masjid yang bakal dibina. Kerana masjid ini nanti akan dibina dengan seni bina tradisi Islam dan Melayu, Masya Allah. Dan saya yakin Imran, bukan semata-mata kita kata orang yang terdekat, masyarakat terdekat ataupun rakyat Malaysia mendapat manfaat, dan saya yakin dia boleh menjadi satu sumber tarikan kepada pelancong-pelancong yang datang nanti untuk datang mengimarahkan masjid ini bersama-sama. Dan kalau kita lihat masjid yang berdekatan juga dalam lingkungan itu sangat jauh sedikit. Jadi masjid ini sangat membantu untuk kita kata komuniti masyarakat
yang mana ketika ini komuniti ini sangat perlukan masjid baru kerana dalam keadaan tertempat itu adalah sangat-sangat kita kata padat. Ya, kerana ada kegiatan ekonomi, komersial dan juga projek perumahan yang baru. Jadi kita sangat berharap para penonton yang bersama kami di Nasi Lemak Kopi O pada pagi ini boleh saksikan bagaimana ada talian hotline, boleh juga pergi ke website masjidsaujana.kla.my untuk dapatkan seluruh info-info berkaitan tentang pembinaan masjid. Dan masjid ini, Imran, juga boleh memuatkan satu-satu masa seramai 4,000 orang jemaah. Ya. Betul. Tadi lokasinya strategik. Betul. Kemudian boleh tampung 4,000 jemaah. Betul. Tapi saya dimaklumkan masjid ni belum dibina lagi. Betul. Jadi kenapa tu, Ustazah? Dan kita nak juga memanggil dan menarik para penonton di kaca TV juga ketika ini ada QR code, ada kita kata detail nombor akaun, nombor telefon yang boleh dihubungi kan untuk bertanya apa-apa sebarang kemusykilan berkaitan pembinaan. Sebab tadi soalan Imran kata, kenapa masjid ni masih lagi dalam lakaran? Tadi kan kita kata belum ada lagi bata-bata dan tiang-tiang yang tertegak. Kenapa masih ada lagi tapak kosong? Ya, kerana ada dua sebab utama para penonton. Kenapa? Pertama kita sebut kita sangat menghargai sumbangan-sumbangan daripada para penonton semuanya. Sebab kalau siapa yang biasa bersama kita sebenarnya dah bersiaran semenjak 3 tahun lebih dah, Imran, ya, untuk kempen pembangunan kutipan dana pembangunan Masjid Saujana Kelai. Jadi dalam 3 tahun lebih tu ramai yang menyumbang, kita menghargai. Cuma sebab pertama tadi ni sumbangannya adalah dalam anggaran 1 ke 2 ringgit. Jadi kalau kita kata nilai yang kecil. Jadi kalau 1 ke 2 ringgit untuk kita dapatkan total amount 20 juta ringgit untuk pembinaan masjid mungkin mengambil masa yang terlampau lama. Jadi sebab itulah kenapa tidak lagi terbina. Dan sebab yang kedua, yang utama juga, kerana apa? Syarat pembinaan masjid utamanya adalah daripada Jabatan Agama Islam Selangor adalah paling tidak kita mencapai minimum 50% kutipan. Dalam erti kata daripada 20 juta ringgit Malaysia, paling tidak 10 juta ringgit dapat kita kutip dahulu. Untuk apa? Untuk dapat baru kita boleh bina. Jadi kadar minimum tadi 10 juta yang disyaratkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kalau kita dapat kutip 10 juta, itu paling minimum, barulah boleh ditegakkan tiang-tiang dan batu-bata. Jadi nak ceritanya sekarang ni 10 juta pun masih belum ada. Jadi sebab itu kita mengharapkan dalam bulan Ramadan ni lah, hari ni, saat ini, jom sama-sama kita bersama berganding. Kerana apa? Sekali lagi saya sebutkan, masjid ini bukan hanya Masjid Saujana Kelai saja, tapi masjid bersama, masjid kita rakyat Malaysia, masjid wakaf. Itulah. Tadi ada 2 cabaran. Yang pertama, sumbangannya agak kecil, jadi sukar untuk dapat 50% daripada nilai sepenuhnya. So kita nak dapat at least 10 juta untuk mulakan pembinaan. Betul. Sebab tu, Imran, sekali lagi kita nak tarik perhatian para penonton. Kalaulah kita ada 3.2 juta rakyat Malaysia. Daripada 3.2 juta tu kita ambil saja 200,000 saja cukuplah. 200,000 rakyat Malaysia yang semuanya dapat menyumbang mungkin RM100 Malaysia. Serendah RM100 Malaysia dengan cara tadi, dengan QR code ataupun dengan nombor akaun. ATM. Betul. Macam-macam cara dan kaedah. Maka dengan RM100 sahaja untuk 200,000 penduduk Malaysia, dan saya yakin 20 juta ringgit yang kita nak kutip sebagai sasaran membangunkan masjid ini dapat kita mudahkan, insya-Allah. Jadi jom sama-sama sekali lagi kita nak memanggil kepada seluruhnya ni yang tertera boleh ambil gambar dulu kan, dan boleh kita kongsi-kongsikan kepada grup WhatsApp ataupun kenalan-kenalan yang ada, biar RM100 yang kita mulakan sekarang hari ini, jangan tunda, jangan tangguh, sebab kita nak ambil keberkatan Ramadan, kita nak ambil ketika ini, saat ini. Jangan bertangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu, sebab kita tak tahu ada tak nanti untuk kita. Jadi jom tuan-puan, kita nak biarlah paling tidak 10 juta minimum yang disyaratkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor tadi dapat kita kutip dan masjid dapat dibina dengan kadar segera, insya-Allah. Jom bersama-sama kami, masjid ini masjid bersama, masjid wakaf. InsyaAllah. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang memberi. Jangan lepaskan peluang ini. Betul. Beri sebanyak mana yang boleh. Kalau ada rezeki lebih tahun ni, mana tahu kita dapat tinggalkan untuk sesuatu yang kekal. InsyaAllah untuk kita punya pahala berpanjangan. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah atas
penerangan tadi dan harap-harap dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan kejap lagi kita ada satu segmen yang menarik iaitu Legacy Sauce, Legacy Industry Sauce bersama dengan Abang Zainal. Jadi jangan ke mana-mana, terus menonton Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi O.